Nak tahu tak cara untuk kita elakkan diri kita daripada senang nyanyuk? Satu kajian yang dijalankan di Kyoto, Jepun oleh Dr. Hiroshi Tanaka daripada tahun 2011 ke 2019, beliau menjalankan kajian kepada 80 orang tua-tua di sebuah rumah orang tua di Jepun. Dan dia dapati ada satu cara untuk kita elakkan daripada kita senang nyanyuk, iaitu bila kita menulis antara 10 ke 15 minit setiap hari dengan tangan. Tulislah apa-apa, nota ke, baca apa-apa, baca buku dan tulis balik nota, ataupun tulis journal. Dan perkara ni boleh mengelakkan kita daripada cepat nyanyuk. Kalau kita menaip, lain efek dia tak sama macam kita menulis guna tangan. Sebab bila kita menulis guna tangan, kita akan menguatkan memori, menyambungkan sel-sel neuron, dan juga kita akan membantu diri kita untuk memproses bahasa. Jadi, apa lagi? Setiap hari, latihlah diri anda untuk menulis menggunakan tangan selama 10 ke 15 hari untuk menguatkan memori. Selain daripada itu, untuk umat Islam, kita juga digalakkan untuk menghafal Al-Quran. Ini juga adalah salah satu cara yang terbaik untuk menguatkan memori dan akan mengelakkan kita daripada cepat nyanyuk bila kita sudah berusia kelak. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Harap bermanfaat.